Okay, hai. Tips 1 minit hari ni. Okay, hari ni kes sama lagi. Honda. Tapi kali ni Honda ni rare. Rare sikit. Nampak tak? Honda apa ni? Saya nak sebut pun tak pandai. Honda Elysion. Ni Honda Elysion ni datang. Abang ni memang best, memang gentle. Datang dari Penang. Dia nak kami restore barang bawah. Nak kereta dia macam baru sebab kereta dah habis hutang. So dia nak restore balik macam baru. Lepas tu dia nak restore balik power dia. So dia nak kami cuci catalytic. So di sini saya nak buat satu video. Inilah catalytic Honda Elysion ni. Tak silap saya Honda ni guna enjin K24. Tak silap saya lah. Dia guna K24 iVTEC kalau tak silap. Okay, so inilah bentuk catalytic dia. Dia pakai satu catalytic. Depan ada satu tabung. Kemudian belakang tu catalytic. Okay. So di sini saya nak tunjuk. Jom. Ini boleh tengok tak kat sini? Okay, ini gambar sebelum kita cuci. Ni jaring-jaring dia. Honda ni, model ni, dia punya jaring lubang ni halus-halus. So halus-halus ni, dia senang sumbat lah. So kalau tak jaga, tak cuci, mileage dah tinggi, mileage dah 200-300 ribu tu, kalau dia kotor, dia sumbat, memang power boleh hilang, kuat makan minyak. Dan lagi satu, kalau nasib tak baik, check light boleh nyala. Check light ni. Check light auto sensor ni. Okay. So, di sini saya nak tunjuk. Ini yang sebelum cuci. So, di sini, jangan silap. Yang putih-putih ni yang karbon yang kotor tu. Bukan yang perang tu. Perang tu dia punya jaring je. Okay, so ini lepas kita cuci. Nampak tak? So, boleh nampak tak perbezaan dia? So, sebab tu saya cakap pentingnya cuci catalytic. So, siapa yang nak layan kereta dia standard tu, memang saya sarankan kalau mileage dah 200-300 ribu tu, tolonglah cuci catalytic untuk kita dapatkan balik power engine dan juga yang paling penting minyak kita dapat jimat. So kalau kereta anda ada masalah power kurang, minyak kuat, anda boleh cuba cuci catalytic dulu, boleh bawa kereta datang kat Fizi Motorsport Sunway Ipoh, kami cuba bantu anda. So dapat tip hari ini settle.